Assalamualaikum. Ini tan mewak ketai pak pik telur deh. Tengok cara-cara je deh. Mula-mula kita rebus ketai dulu dah. Agak kita ketai masak dah ke, kita tangguk kita sejak air dulu dah. Lepas tu tengok kuah je pula dah. Mula-mula buh minyak, lepas tu buh bawang putih dengan lada burung dah, lada burung merah dah. Tumis-tumis bi masak sikit dah. Lepas tu buh cili bor, sok tom ye sikit dah. Lepas tu kita tumis bi cili bor dengan sok tom ye tu masak dulu dah. Lepas jangan lupa tekan berjari tekan huat cawi kita sikit dah. Agak termasak dah ke buat air lekat seluk dah. Lepas tu sakasa becing paru sudu dah. Lepas tu sok ciresa, sok cili ala so tengah dah. Lepas tu apa dah? Air cicak ala sudu tengah juga kita buh dah. Lepas tu tumis bi kakah kita buh tu hancur molek dah. Agak terhancur dah ke kita buh ketai kita buh masuk ni dah. Lepas tu buh kerek sikit, lada merah baru besar dah. Tu gelomak wi kakah tu glok masuk le ketai rata molek dah. Lepas tu serah kecak ingat dah. Kalau rasa sedap dah ke kita buh telur putih masuk dah. Lepas tu gelomak wi telur putih tu masak sikit dah. Lepas tu jangan lupa buh daun aweng ada pak cik sikit dah. Ni kadang ni boleh dah dah. Lepas tu kita kek buh pinggir dah. Kalau pia kena menu ni boleh lah cek bagi kok sai-sai dah. Kalau pia nak buat tak payah boleh tanya dah. Ni ketai pak pik telur sudah dah boleh lah terah.